Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul, dapat sama-sama kita meluangkan masa, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan peluang untuk kita sama-sama menimba ilmu, insya-Allah dalam slot yang akan disampaikan oleh Tuan Fauzi bin Sabri, yang merupakan antara legenda dalam Cup Gold ini. Insya-Allah akan kita mendalami lebih lanjut bagaimana untuk kita menjadi executive partner dalam Cup Gold kita ni, dalam syarikat Cup Gold kita ni, dan menjadi executive partner yang berjaya, bukan sekadar menjadi executive partner yang dormant ataupun yang kumpul kekayaan diam-diam, tapi kita executive partner yang berjaya adalah kita meluaskan network kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan program kita pada malam ini, insya-Allah kita mulakan dahulu program kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah, supaya Allah memandu dan memberikan orang kata memandu majlis kita pada malam ini dan mengurniakan ilmu-ilmu yang tersimpan dalam khazanah-khazanah daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dapat mengurniakan ilham-ilham baru kepada kita supaya kita dapat menjadi satu orang kata executive partner Cup Gold yang berjaya lah, insya-Allah, bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi, apa ni, perdengarkan dahululah ya tentang Asmaul Husna. InsyaAllah kita akan perdengarkan alunan Al-Asma' Al-Husna supaya kita orang kata dapat berdoa menggunakan Al-Asma' Al-Husna, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi pada malam yang mungkin tempat tuan-tuan, saya tak pasti tempat tuan-tuan hujan ke? Tempat saya hujan. Jadi bila hujan ni doa-doa ni makbul, insya-Allah. Waktu malam lagi kan, lepas maghrib, insya-Allah doa-doa makbul. Jadi kita harapkan dengan kita menggunakan ataupun kita mendengar lafaz dan alunan daripada Asma'ul Husna ni, kita harapkan kita dapat menggunakan nama-nama Allah SWT ni untuk kita berdoa. Antaranya nama-nama yang antaranya Al-Mughni, Al-Ghani, yang maksudnya mengkayakan dan juga yang maha kaya. Jadi itulah contoh-contoh lah nama-nama yang baik itu. Banyak lagi nama-nama Allah SWT yang bagus untuk kita berdoa dengan nama-nama tersebut, supaya Allah SWT mengurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada kita, insya-Allah, dan Allah memandu majlis kita, insya-Allah.
Tanya mama ke, tanya mama ke, tanya mama ke. Goda-goda dia, goda-goda dia. Ini kan, besok nak pergi jumpa Hafiz Zafirah kan? Oh, mama. Dah. Pula. Alhamdulillah. Masih bersama saya? Okey. Teruskan lagi majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Selepas kita mendengar dan alunan suara Asmaul Husna tadi, kita boleh selitkan doa-doa kita, insya-Allah, pada malam ini. Mana tempat-tempat yang hujan tu, insya-Allah doa makbul sewaktu hujan. Jadi sama-sama kita, sepanjang kita menimba ilmu pada malam ini, kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa-doa yang kita panjatkan pada malam ini. Dan selitkanlah doa juga untuk kami kan, sebagai host pada malam ini, Ashraf Hafzan bin Abdullah dari kumpulan Empayar Emas Miar, Ustaz Muhammad Izwanuddin Abdul Rahim. Dan pada malam ini, insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Tuan Fauzi bin Sabri, yang mana beliau merupakan top producer lah. Kalau bermula sejak daripada Cup Gold diasaskan lagi, beliau sudah terlalu kerap menaiki pentas bersama-sama dengan maknanya berada di atas pentas menerima anugerah-anugerah. Antaranya beliau mendapat top producer
2021, 2022, 2023. Pernah mendapat juara prestasi jualan terbaik pada tahun 2023. Pernah menjadi introducer terbaik 2023. Dan yang terkini mendapat anugerah emas bergemerlapan tahun 2023. Jadi orang kata kalau kita nak menimba ilmu itu, seeloknya kita menimba ilmu dengan orang yang betul, kan? Kita mencari guru itu, kita cari guru yang betul untuk kita menimba ilmu. Jadi pada malam ini kita bertuah kerana Tuan Fauzi sudi untuk menerima jemputan daripada kami untuk menyampaikan tajuk yang sangat dekat kepada kita sebagai eksekutif partner Cup Gold. Bagaimana kita nak berjaya dalam bisnes ini, bagaimana kita nak menjadi eksekutif partner yang function, yang betul-betul dapat berjaya bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat, insya-Allah. Jadi saya dengan segala hormat, tanpa membuang masa lagi lah, saya menjemput Tuan Fauzi Sabri untuk menyampaikan perkongsian malam ini. InsyaAllah mungkin Tuan boleh cerita sedikit lah bagaimana definisi kejayaan dalam Cup Gold ni, dan macam mana tips-tips, mungkin lepas ni akan banyak lagi perkongsian lagi daripada beliau tentang tips-tips menjadi EP yang berjaya, insyaAllah. Saya dapat tahu malam ni bukan sekadar EP saja yang masuk, ada juga yang GS yang bukan kata Gold Saver saja, belum menjadi EP lagi. Jadi tak apa, tak ada masalah, kita sama-sama kongsikan insyaAllah. Mana tahu lepas ni akan upgrade menjadi EP pula insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya, saya menjemput Tuan Fauzi Sabri untuk menyampaikan perkongsian beliau insyaAllah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, terlebih dahulu, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Empire Infaq kerana menjemput Ustaz Dr. Izwan yang WhatsApp saya dah lama rasanya, jemput untuk kelas pada malam ini. Terima kasih juga kepada host kita malam ni, Tuan Ashraf. So saya rasa macam sebab Infaq ni grup yang hebat. Tekan semula, unmute Tuan. Okay, so Infaq ni adalah antara grup yang sedang menyerlah, sedang meninal sekarang kan. Saya ni pun kalau dibaca-baca anugerah-anugerah yang dapat tu adalah tahun 2023. Macam tu. Kalau Ustaz, saya bukan Ustaz lah. Kalau Ustaz Ashraf tadi cakap, legenda maksudnya benda yang dah berlaku lah kot, yang dah lepas kan. Sekarang ni, kalau kita tengok ramai executive partner yang sangat hebat-hebat. Macam Ustaz Anas, macam Master Koi. Ada ramai lagi kalau dalam grup kelas kita tu EP, Executive Partner Master Leader, EPL, MC. So dekat situ ramai lagi executive partner yang berjaya yang patut dijemput untuk memberikan penerangan dengan tajuk ni lah. Tajuknya menjadi executive partner KB Gold yang berjaya. So saya mungkin boleh sharekan sedikit dekat sini berdasarkan pengalaman yang lepas lah kan. Macam tu. Kalau nak lebih dalam lagi, Ustaz Anas tu boleh tu. Dia sekarang ni laju sekarang ni dia. Nama asyik naik je tu. So kalau kita tengok bulan lepas punya pencapaian, kita tengok gambar-gambar dan poster tu, top recruitment, nombor 1 Master Koi, nombor 2 siapa je? Lupa dah saya. Ada ramai lah sekarang ni. Top sales tu memang macam Tuan Zubir apa semua tu. Kemudian Dr. Syafi'i apa semua tu. So terlalu ramai dah executive partner KB Gold yang berjaya sekarang ni. Macam tu. Saya pun dah tak terkejar lah mereka ni. Semua hebat-hebat. Tapi dah Infaq jemput ni Dr. Izwan, penulis buku prolific tu. Buku tajdik tu, kena beli tu.
jemput, kemudian saya share apa yang saya tahu je lah kan. Saya berkongsi sajalah. Nak kata mencontohi saya sebagai yang berjaya, saya rasa yalah berjaya kecil-kecil lah, taklah berjaya seperti itu kan. Macam tu lah. Okey, tajuk malam ni menjadi executive partner KB Gold yang berjaya. So saya dekat sini saya nak kongsikan 10 je lah. Kalau boleh saya nak stop pukul 10 je lah. Simple je lah kan. So 10 benda yang saya nak kongsikan untuk kita jadi executive partner KB Gold yang berjaya. So yang pertama saya tak ada slide lah. Tak. Slide ada slide yang lama tapi nak edit tu tak sempat. Bukan malas, tak sempat. Kerja hakikinya melambat-lambat tu. Jadi tak sempat nak buat benda tu. So nombor satu, siapa nak catat lah. So nombor satu, kunci untuk jadi executive partner KAB Gold yang berjaya. Nombor satu, kita kena fahami peranan dan tanggungjawab executive partner KAB Gold tu sendiri. Macam tu. Jadi bila kita dah upgrade jadi dulu wakil jualan namanya kan. Sekarang executive partner, kita kena tahulah apa peranan kita sebenarnya sebagai executive partner ni. So executive partner dekat KAB Gold ni, konsep dia adalah sebenarnya mudah. Kita bukanlah jual langsung. Kita adalah konsep dia apa? Referral. Maknanya merujukkan orang. Maknanya kita bawa orang register dengan KAB Gold, ajar dia cara beli. Jadi kita bukanlah menjual secara langsung emas tu. Maksudnya kita tak beli emas stok dekat KAB Gold kemudian kita jual dekat orang ramai ataupun kita punya buyer. Tak macam tu. Jadi kita kena faham benda tu. Executive partner KAB Gold ni konsep dia referral ya. So executive partner bukan sekadar jual emas. Yang jual emas adalah KAB Gold. Semua sistem tersedia untuk pelanggan beli direct dengan KAB Gold. Cuma dia berdaftar dengan kita. Jadi apabila mereka berdaftar, Gold Saver ni berdaftar dengan kita. So apa peranan kita? Peranan kita nombor satu, key point yang sangat penting, kita adalah pendidik. Dekat dalam ni ramai ustaz kot. Ustaz Ustazah Infak Group ni. So peranan kita yang utama sebagai executive partner adalah pendidik. Pendidik apa? Kita jangan kecilkan sebagai emas saja, tapi kita luaskan lagi dia punya konsep dia, iaitu kita pendidik kewangan sebenarnya kan, financial literacy macam tu. Dan juga kita juga bila kita executive partner ni secara tak langsung kita merupakan duta KAB Gold. Orang seolah-olah macam ambassador lah. Orang yang memperkenalkan KAB Gold kepada orang ramai. So itulah peranan kita. So KAB Gold ni dia tak perlukan iklan-iklan dalam TV ke dekat mana-mana. Tugas iklankan dia adalah kita, terletak di bahu kita sebagai executive partner. Tak perlu billboard dekat highway apa semua. Sebab yang berperanan menjadi pengiklan, yang memperkenalkan, yang introduce KAB Gold kepada orang ramai adalah kita ni lah executive partner. Jadi itu tanggungjawab kita. So kita daftarkan mereka dan kita ajar mereka supaya berurusan membeli dengan KAB Gold. Itu secara teknikalnya. Tetapi tanggungjawab yang utama adalah sebagai pendidik kepada pelanggan. So kita nak bantu orang ramai bina tabiat menabung dan ada dua benda. Satu, bina tabiat menabung. Kita ni juga menjadi solusi kepada masalah orang ramai yang tak mampu, yang tak boleh menyimpan wang tunai. Ramai orang di luar sana kan, macam kita tengok apa nama Bank Negara punya statistik, ada berapa peratus rakyat Malaysia ni tak mampu menabung walaupun RM1,000. Jadi kita sebagai executive partner KAB Gold ni, kita datang dengan solusi kepada masalah itu. Bisnes ni adalah solusi kepada masalah sebenarnya. Jadi apa masalah utama orang? Gagal menabung wang tunai. Jadi kita sebagai executive partner berperanan memberi cadangan solusi kepada mereka. So jika gagal simpan wang tunai, maka jangan ulangi kesilapan yang sama. So beralihlah cuba dengan menyimpan emas fizikal. Cuba tengok dalam tempoh setahun, ada tak perubahan? Ada tak perbezaannya? Jika sebelum ni tahun lepas dia simpan wang tunai RM100 sebulan, setahun sepatutnya dah ada 1,200 macam tu. Tetapi tak cukup. Tak dapat sebab dia korek balik. Jadi cuba dia bagi cadangan kat dia supaya simpan RM100 itu dalam bentuk emas setiap bulan. Tengok selepas tahun ada tak perbezaan macam tu. Adakah emas tu kekal sebagai simpanan
dan di samping nilai dia semakin menaik kan, value dia semakin menaik macam tu. So itu tugas pertama kita, edukasi pelanggan, educate kita punya Gold Saver pelanggan kita supaya jadi seorang penabung ataupun penyimpan yang berjaya macam tu. Yang kedua, yang pentingnya adalah bila kita ni executive partner, kita juga membantu Gold Saver kita supaya mereka ni di samping mereka menabung emas, mereka juga sebenarnya kita juga memberi jalan kepada mereka supaya buka peluang bisnes kepada mereka. Supaya mereka pun jadi seperti kita, jadi executive partner dan boleh menjana pendapatan sampingan. Itu dua benda lah tanggungjawab peranan kita sebagai executive partner. Kemudian sebagai executive partner pun kita pun secara peribadi ataupun yang telah ditetapkan ataupun follow saja KPI yang ditetapkan oleh KAB Gold. Jadi kita letakkanlah KPI minimum kita, berapa orang nak rekrut, so berapa sales sebulan kita nak buat apa semua. Jadi itu kita kena tentukan hala tuju kita sendiri. So ini yang pertama, fahami peranan dan tanggungjawab executive partner. So yang kedua kita pergi kepada basicnya, mula dengan niat dan matlamat yang jelas. So apa niatnya kita jadi executive partner ni? Niatnya kita nak bantu orang. So bila kita bantu orang, dalam ni ramai ustazah. So 34 orang. Kita bantu orang, kita nak dapat apa? Bila kita bantu orang, yalah kalau saya terangkan tadi, ramai orang gagal buat simpanan duit, simpanan tunai. 3 bulan gaji sebagai emergency fund pun ramai orang tak berjaya simpan. Yang mereka berjaya simpan adalah hutang yang bertambah-tambah. Jadi niat kita bantu orang, kadang-kadang mereka ni sedar tau. Mereka ni, aku dah kerja 5 tahun, tapi simpanan 20,000 pun tak ada. Tak ada simpanan. Hatta 1,000 pun tak ada simpanan. Jadi niat kita bantu orang selesaikan masalah dia. Masalah dia tak dapat menyimpan. Jadi kita bantu dia supaya kita tarik dia supaya simpan dalam bentuk emas. Jadi bila kita berjaya bantu orang, insyaAllah kita dapat keberkatan lah. So tetapkan matlamat jelas. Contoh, apa matlamat ni masing-masing kena tetapkan lah. Tapi KAB Gold pun ada buat tetapan dia kan. Contoh ada orang nak setahun dia nak ada 1,000 Gold Saver daftar dengan dia kan. Ataupun dia nak buatkan 100 penyimpan emas. Dia nak KPI, kita tetapkan kita punya matlamat kita supaya kita dapat capai 100 orang minimum Gold Saver yang kita berjaya bimbing jadi penyimpan emas yang berjaya dalam tempoh 6 bulan. Contoh macam tu. Macam sesiapa yang join kelas EPL tu, mereka adalah beberapa KPI ataupun task yang mereka kena harungi lah. Contoh yang lepas ni kena ada daftarkan 20 orang minimum kan macam tu. Yang ni kalau kita tak join EPL pun, kita diri sendiri kita ke boleh tetapkan ataupun empire kita pun boleh encourage ataupun tetapkan. Supaya ada matlamat yang jelas lah kita jadi executive partner ni. Taklah kita saja-saja suka hati nak esok bulan ni langsung tak ada, bulan macam tu. Macam tu kan kita jadi lemau lah kan. So nombor 3 kita kena ada letak soalan yang kuat. Persoalan yang kuat kepada diri kita sendiri. Kita ada banyak kan company emas di luar sana. Jadi kita kena tanya kenapa kita pilih KAB Gold. Sedangkan di luar sana ada banyak syarikat lain. Ada syarikat yang dah establish, ada syarikat yang begini, syarikat Muslim pun banyak, yang patuh syariah pun banyak. So, bina kenapa kita pilih KAB Gold. So, ini kalau kita rajin pergi kelas, kita akan dapat jawapan. Ataupun kita sendiri, sebelum kita memilih mana-mana syarikat emas ni, mestilah kita buat survey. Bila kita join, kita dah melangkah kaki ke KAB Gold, mungkin kita ada join juga daftar syarikat lain. Tetapi apa kekuatan KAB Gold yang membuatkan kita stay kat sini? Yang tu kita kena bina dari dalaman kita supaya kita setia dengan KAB Gold dan kita boleh buat secara terfokus lah. Kalau kita buat syarikat emas, ramai juga
Orang dia ingat dia nak berjaya, jadi dia buat banyak-banyak syarikat. Dia jadi dealer, jadi kepada banyak-banyak syarikat. Jadi macam tu kan, sangat sukar untuk berjaya sebenarnya. So tajuk kita pun menjadi executive partner KAB Go yang berjaya. Jadi kita kena tahu kenapa kita pilih KAB Go. Kita kena ada strong alasan yang kokoh yang kita boleh jelaskan kepada orang bila orang bertanya kenapa kita pilih KAB Go. Yang tu detailnya tak perlulah saya terangkan malam ni. In fact aku ada share apa semua sebelum ni. Okey, kita ada 10, sekarang 9:07. So nombor 3, strategi prospecting dan closing yang berkesan. So nombor satunya, kita kena pasti sasaran. Sasaran kita, orang yang kita nak bimbing ni, orang nak jadi goal saver, nak jadi pelanggan kita ni, orang yang kita nak bimbing jadi penyimpan emas berjaya ni, kita kena kategorikan mereka lah. Pertama, golongan yang bekerja. Cara approach-nya berbeza lah. Ibu muda, suri rumah lain, kemudian student, kemudian juga pesara. So banyak kategori yang ada dalam ni. Tu otai dah masuk tu al-fakir tu. So kategori-kategori orang ni kita kena fahami keadaan mereka. Contoh golongan bekerja macam mana, apa approach kita, apa suggestion kita. Mungkin dia gagal menabung, kita suggestkan dia apa yang dia mampu. Kalau 1 gram dia tak mampu, kita cakap 1 gram tak mampu tak apa, RM100 boleh, RM200 boleh. 10% daripada income kau, apa kata alihkan setiap bulan jadi emas, macam tu. InsyaAllah KAB Go tak lama lagi akan ada nanti cara kita boleh autodidak daripada account bank untuk beli gram emas. Yang tu lebih berkesan, maknanya kita jadi force saving kan. Setakat ni tak ada, setakat ni kita sebagai introducer saling ingat mengingati kepada kita punya goal saver ataupun kepada jaringan kita supaya setiap bulan bila gaji, lekatkanlah sebahagian gaji kita jadi emas. Setengah orang kadang dia lupa kan, macam tu. Tapi kalau kita dah duduk dalam circle, kalau orang tu dah duduk dalam circle, dia pun executive partner, dia akan ingatlah prioriti dia. Setiap bulan bila dapat gaji bagi golongan bekerja, mereka akan convert sebahagian daripada gajinya tu jadi dalam bentuk emas. So terbaik KAB Go sekarang, golongan marhain pun sepatutnya boleh menabung emas sebab kita boleh beli serendah, macam biasa tu serendah serendah RM50 kan. So RM50 takkanlah tak mampu kan. Maknanya asingkan RM50 paling busyuk-busyuk, RM50 sebulan convert jadi emas. Apa pun gaji dia, kalau gaji dia minimum sekarang, berapa gaji minimum? RM1,800 kan? Ke RM2,000? Takkan tak boleh asingkan RM50, jadikan simpanan tetap dalam bentuk logam berharga emas ni macam tu. Itu untuk kita menarik minat golongan bekerja. Kemudian kepada ibu muda ataupun suri rumah yang tak bekerja tetapi 1,700 Puan Linda. Jadi ibu muda ataupun ibu suri rumah yang tak bekerja, mereka ni mungkin ada pendapatan lain menjahit ke ataupun menjaga anak orang, buat kuih-kuih, ataupun dia memang dapat nafkah daripada suaminya ataupun suami dia bagi duit kat dia untuk meneruskan pembelanjaan bulanan keluarga, dia pun boleh jadi penyimpan emas yang konsisten setiap bulan. Kita cadangkan dekat dia berapa yang dia mampu, dia kena selamatkan duit dia jadi emas untuk kegunaan masa depan family dia. Macam tu. Kita boleh tarik dia macam tu. Student pun boleh simpan. Dan macam-macam lagi lah kan. Student pun boleh simpan. Student, terutama student yang ada allowance. Contoh macam IPTA, setengah IPTA macam EdTech. Ataupun yang tak ada allowance pun ada loan tu, PTPTN, mereka pun dah ramai ya. Student yang cakna kewangan daripada awal. Dan juga mereka ni kadang student pun mereka ada buat kerja-kerja yang mendatangkan duit juga. Mereka pun jenis orang yang boleh menyimpan emas. Dengan KAB Go RM50 sebulan takkan tak mampu kan. Bahkan ada student yang berjaya jadi executive partner juga dan menjana income sebagai executive partner dekat KAB Go. Pesara ni ramai kena scam. Jadi macam mana kita nak approach diorang ni? Kita kena kenal lah kawan-kawan kita yang nak bersara tu. Lagi 6 bulan dia nak bersara, kita kena dekati mereka. Kita sedih ya, saya pun ada kawan saya yang bersara, dia tanya kat saya apa nak buat dengan duit bersara tu. Kita suggestkan beli emas, dia tak nak, dia pergi masuk join koperasi yang tak apa-apa, akhirnya lebur RM100,000 macam tu. Jadi dengan pesara ni, kita ajak dia supaya duit
ganjaran persaraan dia tu sebahagiannya selamatkan jadi emas. Bukan semua. Kita ni jangan nampak kita ni macam paksa sangat sebab kita gila komisen kan. Oi, duit kau ni besar ke? Masukkan beli emas sekilo terus. Tak. Kita kena jadi orang yang rasional. Kita bagi nasihat yang betul supaya orang bersara ni ialah tempoh hayat dia berapa lama lagi apa semua. Biarlah dia gunakan duit tu untuk dia pergi travel ke apa semua kan. Tengok dunia apa semua dan keperluan-keperluan dia lain. Sebahagiannya kita suggestkan jangan habiskan semua. Sebahagiannya letaklah dalam bentuk emas untuk simpanan masa depan juga. Macam tu. Kita tak tahu jangka hayat kita kan. So itulah kenal pasti sasaran nombor satu. Nombor dua, guna pendekatan soft sell. So kalau kat Facebook, kalau kat mana-mana ataupun kalau kita bercerita, kita tidaklah jual lambak macam tu kan. Jadi kita gunakan macam storytelling. So macam saya cakap tadi, cadangkan solusi kepada mereka dan bukan menjual, bukan hard selling. Gunakan pendekatan soft sell macam tu. Tapi saya tengok memang kita buat macam tu kan dalam Facebook, dalam mana-mana media sosial, semua orang pun bercerita tentang bukan paksa orang beli emas tetapi mendidik orang untuk simpan emas dengan cara yang betul. So gunakan tools, dekat KB Gold banyak tools, dekat Grow Empire masing-masing ada banyak tools. So apa kelebihan uncak emas KB Gold, uncak emas biasa ni, kita cerita kat orang. Ni strategi prospecting kita kan. Uncak emas boleh beli serendah RM50. Kemudian kalau nak murah, kita beli uncak emas plus, dapat harganya lebih rendah, RM9 ke RM8. Kemudian bagi sesiapa yang mampu beli 1 gram 1 bulan. So better pilih uncak emas plus. Ada orang tanya saya tentang uncak emas plus macam tu. Kemudian ada lagi tools yang lain, macam-macam produk KB Gold, voucher uncak emas, gold bar raya tu, itu antara cara kita nak buat closing yang baiklah time-time musim-musim raya. Kemudian gold bar yang edisi-edisi khas ni, itu salah satu cara. Kemudian kalau kita rajin pergi pesta buku, macam baru-baru ni ramai VP kita, kawan-kawan kita pergi pesta buku. Dekat situ pun kita boleh dapat buat closing kan dengan buku apa semua. Kemudian apa lagi menarik dekat KB Gold ni? KB Gold ada, bagi saya, ada pengeras. Bukan pengeras. Apa ya? Kalau orang nak lakukan jualan tu, orang cakap apa? Ada, tak faham bahasa. Dia bahasa macam santau tu. Pelaris. Ada pelaris. KB Gold ada pelaris tau. Apa pelaris? KB Gold banyak buat pelaris. Pelarisnya adalah lucky draw. So banyak. Company lain dah mula-mula cuba nak meniru KB Gold. Saya tengok company yang besar-besar tu dah mula dah sediakan macam-macam ada. So KB Gold ada orang menang motor, TV, ada orang menang RM10,000. Simpan emas 1 gram saja menang RM10,000 cash yang lepas. Menang raya gaya emas kempen tu. Kemudian baru-baru ini dilancarkan lagi emas for emas, proton emas tu ya, EV pertama proton tu. So dalam tempoh setahun ni daripada bulan 5 tadi sehingga bulan 6 sehingga bulan 5 tahun depan, akan ada lucky draw sesiapa yang beli 1 gram 1 bulan. Minimum 1 gram satu penyertaan. So sesiapa yang bertuah layak 1 gram dah layak untuk menyertai lucky draw tu. Sesiapa yang bertuah dia akan menangi proton emas tu. Mahal tu 100 lebih juga kan harga dia. So ini antara pelaris KB Gold sediakan kepada kita sebenarnya. Jadi kita jangan lepaskan peluang untuk mewar-warkan kepada orang ramai. Orang ramai beli emas dekat sini, beli emas dekat bank apa semua, ada tak lucky draw macam ni tanya dia. Jadi KB Gold di samping beli emas, kita dapat macam-macam hadiah. Paling musyuk-musyuk pun gold for gold kan. Ada dapat voucher uncak emas RM50 walaupun beli berapa saja. Ada yang menang TV, ada menang motor hari itu. Beli 1 gram saja kot menang motor. Jadi ini pelaris yang sangat berkesan lah. Jadi kita pun sebagai executive partner, ini cara kita nak buat closing lah kepada orang. Di samping dia boleh selamatkan duit dia, kemudian
dia berpeluang untuk menang banyak hadiah macam tu. Kemudian nombor 4, 937. Berapa orang dah ni? 47 orang. Siapa ada dalam ni? Alamak, Mastercoin pun ada. Sepatut Mastercoin yang kena cakap ni sebab dia adalah executive partner yang sangat berjaya. Al-Fakir. Al-Fakir ni dah jemput ke belum? Dalam infak punya ni. Al-Fakir ni tahun lepas dia lah dapat anugerah emas berge-8 tu sebenarnya 2024. 2024 je lah, 2024. Tapi gelaran tu tak ada dah tahun tu. Tapi dia menang banyak anugerah lah Al-Fakir ni. Bagus jemput dia ni. Okay ya. Kita teruskan. Nombor 4. Kita ada 10. Ini nombor 4. Guna platform digital secara konsisten. Ini kita tak boleh lari. Saya cakap juga tapi saya pun tak larat juga. Sebab kita ni ada kerja hakiki kan. Kadang-kadang ada orang perhati apa semua. Bagi sesiapa yang bisnes sendiri, macam Fakir, sesiapa teman-teman dalam ni, mereka ada peluang yang lebih luas. Gunakanlah platform digital secara konsisten. Kalau kita tengok busuk-busuk status WhatsApp tu, dia macam tadilah saya cakapkan, dia adalah billboard bergerak. Maksudnya status WhatsApp ni fokus kepada kawan-kawan yang simpan kontak kita. Mereka tengok status WhatsApp kita. Kita selang-selikan lah dengan share benda-benda apa yang lain. Kadang-kadang benda-benda lucu apa semua. Benda-benda nasihat. Kemudian selitkan juga tentang emas, ilmu emas, poster-poster emas yang menarik dekat status WhatsApp. Dia adalah billboard bergerak kita. Dekat situ lama-lama orang yang tengok selalu, dia tengok selalu lama-lama, akhirnya dia register sendiri macam tu. Dan itu platform digital yang biasa, yang paling busuk-busuk lah. Kemudian Facebook. Facebook ni biasalah, Facebook personal ke, page ke. So kita kena konsisten update, buat storytelling selalu, kemudian buat testimoni, kemudian share kisah-kisah orang yang berjaya dengan simpan emas ni. Apa lagi, nak jadi EP yang berjaya ni, kita wajarlah ada Telegram channel untuk grup kita ke, kemudian ada WhatsApp group untuk bimbing kita punya penyimpan emas di kalangan gold saver kita ataupun di kalangan executive partner yang bernaung bawah kita. Jadi melalui Telegram channel atau group ataupun WhatsApp group tu, kita boleh guide ataupun jaga kita punya empire tu. Jaga komuniti kita, kita kena follow up dengan mesra. So paksa-paksa boleh juga kalau kita dah bonding, maknanya kita boleh dah paksa kan, push dorang, force dorang supaya apa? Kalau nak berjaya ni memang kena ada usaha yang luar biasa lah. Macam yang saya sangat selut yang ditunjukkan oleh Mastercoin itu, saya ingat itu satu contoh yang kita boleh ikut lah. Kalau kita nak berjaya, memang kita kena pulun. So kalau kita buat lebih kurang, maknanya kita dapat hasilnya lebih kurang jugalah. Itu resam kan, adab. Sunnatullah jugalah kan. Betul Ustaz? Maknanya manjada wajada. Betul kan saya cakap? Maknanya Betul. sesiapa yang betul kan? Siapa yang berusaha tu Hasada. tak betul, betulkanlah Ustaz Anas ada, Dr. Izwan ada. Jadi kalau kita tengok orang yang berjaya, kalau kita tengok dia yang berjaya kedai sebelah, kita tengok apa usaha dia. Bagaimana mereka buat setiap bulan, setiap minggu. Dan saya tertarik jugalah dengan usaha yang dibuat oleh Infak ni. Maksudnya bukan seorang yang bercakap dalam Infak, maknanya semua orang, tim-tim di bawah Infak ni, maksudnya diberi task untuk bercakap juga, jadi host. Apa yang saya nampak juga berdasarkan apa yang orang berjaya dekat kedai-kedai sebelah tu, orang yang sukses ni mereka adalah speaker yang terbaik lah. Kan? Mereka jadi speaker yang terbaik. Mereka jadi nak tak nak kita pun, saya dulu pun tak reti nak bercakap. Saya ni introvert apa semua kan. Jadi nak tak nak, kita kena usaha keluarkan kepompong. Kita keluar daripada kepompong diri kita sendiri supaya kita jadi orang yang berjaya. Nak jadi orang yang berjaya ni secara mudah je, senang je.
So kita dah tahu si Fulan tu orang yang berjaya. Apa yang kita perlu buat? Kita tiru je dia. Kita dah tahu jalan-jalan dia menuju kejayaan, jadi kita kena follow lah. Mungkin follow tu secara langsung daripada cakap dia, ya. Secara langsung dia ajar kita melalui percakapan dia. Boleh juga secara tak langsung. Maksud secara tak langsung, kita tengok, kita perhati dengan detail, dengan tuntas apa yang dia buat. Dia buat macam ni, dia buat poster macam ni, storytelling dia macam ni. Bukan yang kita tiru langsung bulat-bulat, jangan salah plagiat. Jadi kita tengok apa usaha dia, apa yang dia buat. Jadi kita buatlah seperti apa yang dia buat tu. Kita usahakan diri kita ke arah apa yang dia buat. Jadi insyaAllah kita akan berjaya. So apa lagi gunakan digital ni, landing page, Canva, ChatGPT pun kita boleh gunakan dan macam-macam lagi lah. TikTok jangan dilupakan. Sekarang ni yang aktif di TikTok, berapa orang dah aktif di TikTok angkat tangan? Fakir lagi siapa? So Gen Z macam Fakir tu dia memang aktif kat TikTok. Kita ni Gen Y, Gen X, macam tu. So macam siapa lagi tu? Master Koi memang dia hebat lah. Kemudian nombor 5. Kita ada 5 lagi. Ilmu dan upgrade diri secara konsisten. So nak berjaya memanglah dengan ilmu kan. So Nabi ke yang cakap tu ataupun Imam Syafi'i ke, saya tak pasti, tolong betulkan. Siapa nak berjaya di dunia, dia perlu ada ilmu. Siapa nak berjaya di akhirat, dia perlu kena ada ilmu. So siapa nak berjaya di dunia dan di akhirat, dia pun perlu ada ilmu. So ilmu sangat penting lah. Selalu kita katakan, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas tu yang membuatkan kita boleh berjaya. Sekejap ya. Mana nak tengok ni? So ilmu sangat penting lah. Mak kita nak bimbing orang supaya jadi penyimpan emas yang berjaya, tak nak kita sebagai executive partner, naungan mereka, introducer mereka, kita diri sendiri kita perlu ada ilmu. Pertamanya, perlulah ilmu basic tentang emas itu sendiri. Ilmu asas tentang emas. Kenapa kita simpan emas? Dah ada simpan duit, kenapa simpan emas? So, kita kena ada ilmu tu. Kenapa? Kena ada jawapan daripada kenapa tu. Kemudian, ilmu tentang apa? Ilmu tentang macam mana kita, bila kita jadi executive partner, tak nak kita adalah orang yang membangunkan pasukan. Macam mana nak membangunkan pasukan? Macam mana nak jadi leader yang berkesan? Itu juga satu ilmu supaya kita jadi executive partner yang berjaya. Executive partner yang berjaya ni bukanlah bermakna dia saja yang berjaya, tetapi dia kena membawa kumpulan dia sekali berjaya dengan dia dan barulah dia akan jadi orang yang berjaya. So, yang terkini kereta. Master Koi masih belajar lagi. Kita sama-sama belajar. So, saya belajar dengan Master Koi. Tuan Fakir, Tuan Hadi, Medak Imang antara tim leader yang ke hadapan. Mereka adalah ikon dan idola dalam Kek Bigo. Ya, betul. So, ilmu, cara nak kita upgrade ilmu ni, pertama, mestilah hadir training. Coaching, ada training, coaching, sama ada online. Tak nak yang jauh, tak bolehlah datang selalu dekat KAB Goals secara fizikal kan, costing. Tetapi sekali-sekala perlulah datang. Mungkin kalau yang jauh tu 3 bulan sekali ke. Kalau yang dekat, bertuahlah mereka yang dekat. Boleh datang setiap bulan, bahkan setiap 2 minggu sekali pun boleh datang kan. So, kita kena rajin hadir training sebab dalam training tu pasti akan ada ilmu baru untuk upgrade diri kita macam tu. Hadir sesi coaching sama ada yang KAB Gold anjurkan ataupun yang grup-grup sendiri anjurkan macam tu. Contoh seperti malam ni pun adalah salah satu caranya. Kemudian baca buku tentang kewangan dan emas dan juga tentang teknik-teknik sales. Nak jadi juga baca buku tentang gaya kepimpinan, macam mana nak jadi leader. So, baca buku kewangan secara luasnya supaya kita tahu dekat mana position emas ni kat mana berbanding dengan medium-medium lain ataupun platform kewangan yang lain kan. Jadi dari situ kita tahu macam mana nak approach orang kan.
Walaupun orang tu main kripto ke, dia kata aku lebih cepat untung dengan kripto, kenapa nak dengan emas? Bila kita tahu sedikit-sedikit basic kripto tu, kita bolehlah bukan cucuk, kita bolehlah terangkan mereka kenapa orang yang main kripto pun sewajarnya wajib ada simpanan emas dalam portfolio kewangan dia. Macam Madam Imam, dia bermula dengan kripto dulu. Tetapi bila dia dapat ilmu emas, walaupun dia boleh menghasilkan keuntungan yang lebih cepat dan pantas dengan kripto tu, tetapi dia tetap simpan emas. Sebab apa? Banyak penerangan dia sebelum ni kan. Tu saya tak nak detailkan lah. Jadi benda-benda macam ni kita kena tahu. Kita melalui kelas-kelas begini, melalui coaching, melalui orang yang sampaikan kepada kita ataupun melalui pembacaan kita. Macam tu, baca buku, nak tahu. Macam CEO selalu pesan kat kita, kalau kita nak expert, nak mahir dalam bidang tu, kita kena baca buku dalam bidang tersebut at least 10 buah buku. Kita kena khatamkan. Kita kena tekuni buku tersebut. Jadi kalau kita nak mahir dalam dunia emas ni, kita kena baca at least 10 buah buku tentang emas. Macam tu. Barulah kita, apa juga persoalan orang, kita boleh jawab lah kan. Kemudian dalam bab ilmu dan upgrade diri secara konsisten ni, kita selalu kena rujuk mentor kita. So jangan ego. Fast learner, fast earner. Macam tu. Betul sebut saya. Betul lah. So introducer kita adalah mentor kita. Kita boleh rujuk dia selalu. Kemudian kita juga boleh rujuk kepada tim-tim empire kita. Dan kita juga boleh rujuk langsung kepada KAB Gold. KAB Gold ada apa nama? Yang Irfan tu apa ya? Macam modal instan punya lah. Unit yang boleh membangunkan, membantu untuk education partner. Boleh tulis tu, Puan Terminah tu, dia tulis contoh buku-buku berkaitan emas. So boleh bantu senaraikan. Boleh tak? Kawan-kawan boleh bantu senaraikan banyak buku-buku sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris tentang emas. So kemudian nombor 3 dalam bab ilmu ni, kita kena ambil tahu pasal ekonomi sedikit sebanyak dan juga harga emas global. Ini sedikit sebanyak lah kita kena ambil cakna sedikit, tetapi taklah terlalu detail sebab itu kita bukanlah nak ke arah itu. Maksudnya kita, executive partner lebih kepada ajak orang jadi penyimpan emas yang konsisten, penyimpan emas yang for long term, nak selamatkan duit jadi emas. Kita bukanlah orang trader yang nak pening-pening kepala. So, bila kita ajak orang simpan emas ni, kita boleh tidur dengan lena. Ada kawan saya, dia main emas yang, apa nama, main graf emas tu, ETA, FTA, apa dah. So, dia pun bila emas tu apa semua, dia pun mula WhatsApp saya, aduh, dia kata. So, saya pun jadi tak boleh lah macam tu kan. Macam kita tak boleh nak tidur benda macam tu. So, ada orang-orang mentor pesan, dia kata, carilah benda-benda pelaburan yang boleh membuatkan kita tidur dengan lena pada waktu malam. So, contohnya macam emas ni. So, kita beli, kita bukan nak jual esok, kita beli, kita simpan dan kita boleh tidur dengan lena. Tak takutlah harga dia tiba-tiba menjunam jadi kosong, jadi negatif ke, lepas tu sakit jantung, gol macam tu. Jadi, yang ni kena ambil tahu sedikitlah pasal ekonomi dunia. Apa yang berlaku sekarang yang boleh kita nak tarik orang? Contoh, harga emas kemungkinan dan akan menaik lagi. Kita tengok keadaan dunia global sekarang. Berlaku lagi, kita tengok Iran, Israel. Bila ada berlaku kekacauan begini, peperangan begini, biasanya harga emas akan naik sebab jurung-jurung paus-paus mereka lepaskan pegangan mereka dalam aset lain, saham ke apa semua, mereka mula cairkan dan mereka mula beralih beli safe haven aset emas ni. Bila mereka berbondong-bondong beli emas sebab dunia dalam keadaan tak menentu, ekonomi tak menentu, kemudian ada peperangan apa semua, kacau bilau geopolitik yang tak menentu ni, jadi mereka akan selamatkan mereka punya aset-aset ni, mereka beralih kepada emas. Jadi bila mereka beramai-ramai beli emas, harga emas akan menaik. Jadi sebelum harga emas naik lagi memuncak selepas ni, baik kita slowly terangkan kepada go saver kita ataupun prospek kita supaya beli emas sekarang sebelum dia mencanak lagi sehingga RM600 segram kan. Jadi itulah dalam kategori kita kena ambil tahu sedikit cakna pasal dunia, jangan cerita emas tak pernah tengok. Saya pun seronok tengok
Iran tembak-tembak apa nama pesawat tempur Israel tu semua tu tadi. Kemudian nombor 6. Oh yo, 952. Nombor 6 ya. Saya terus laju ya. So kita kena bina branding diri. Ini tak boleh lari. Jika kita nak jadi executive partner KAB Kurniawan Berjaya, seperti yang kawan-kawan kita buat, Meda Imam, dia buat branding diri dia sendiri. Master Koi ada branding diri dia sendiri. Ustaz Anas, Dr. Izwan pun samalah. Dan ramai-ramai kita, Cik Razif, Tuan Razif, apa semua tu yang hebat-hebat. Tuan Zubir, semuanya bina branding diri, mulalah wujudkan empire diri masing-masing. Empire tu tak semestinya kita letakkan empire belakangnya. Empire ni bagi saya macam besar sangat lah. Jadi kita letaklah nama team ke, macam tu, supaya dia nampak kecil sikit. Tapi kalau kita rasa memang kita boleh grow jadi empire, kita branding lah empire. Macam kita ada 9 Dina Empire, kita ada macam-macam lah. Niar, Muhammad Izwan, AR. Apa tu AR? So, boleh bina branding sendiri, bina empire sendiri macam tu kan. Jadi personality kita, kalau orang yang memang dia boleh approach dengan orang ramai, boleh bersemuka, dia kenalah orang yang ramah, kemudian dilihat boleh dipercayai dan sentiasa membantu. So wajah kita pun, appearance kita pun mestilah kena orang lihat sebagai orang yang dipercayai. Sama ada boleh percaya ke tak, belum tentu. Tapi air muka kita kenalah dilihat sebagai orang yang boleh dipercayai. Sebab kita ni nak ajak orang jual emas, syarikat dah bagus, KAB Gold, kita ada promosi yang hebat, CEO kita nama yang dah harum, kemudian kita ada penasihat syariah, kemudian emas-emas kita dah terbukti tulen, dah ada SAYA. So itu dari segi syarikat, part syarikat dah settle, kemudian part diri kita ni lah, maksudnya personality kita ni. Kemudian kita sentiasa membantu. So kita punya empire, co-saver, bila bertanya, cepat-cepatlah jawab jika kita ada waktu masa tu. Jika kita lewat jawab pun, kita minta maaf lah sebab kita ada tugas-tugas lain menyebabkan kita lewat untuk reply dia punya tu. So nombor 2, nak bina branding ni kita kena konsisten guna branding KAB Gold. Contoh apa dia? KAB Gold ada merchandise dia, ada topi, so ada baju, ada ni cawan. So kita bina branding kita, so kita konsisten guna branding KAB Gold, baju, ayat, gaya posting semua tu kita gunakan. Macam saya punya wallpaper, apa nama belakang ni, background ni dulu-dulu lah, zaman sekolah emas masa kecil Rukayah. So kita selalulah highlightkan KAB Gold sebagai branding. Kemudian jadikan diri kita sebagai rujukan utama bila orang fikir tentang emas. So saya dulu saya pernah cerita dalam bilik mesyuarat yang dipromosikan oleh ketua jabatan saya. Saya orang ICT, tolong untuk pasang bilik mesyuarat, ada something wrong lah, tak boleh, projektor tak menyala ke apa semua. Orang panggil tengah mesyuarat ni, tiba-tiba pengerusi tu tanya, Puji, harga emas hari ni turun ke naik? Dengan semua ketua-ketua unit, ketua-ketua bahagian penuh dalam bilik mesyuarat tu, lebih kurang 30 orang, apa rasa? Naik biru muka, ya Allah, apalah Datuk ni tanya pasal emas kat aku ni. Sebab dia dah register dengan kita, dia beli dengan kita. Kita tak paksa. Ketua jabatan takkan kita nak paksa kan. Tapi dia tengok macam mana dia boleh tahu. Sebab dia tengok kita WhatsApp. Dia tengok kita WhatsApp saya masa tu harga emas tengah turun. Tiba-tiba dia call malam-malam, pukul 10 malam. Dia kata, harga emas turun je. Anak nak beli 1 dinar macam tu. Jadi melalui status WhatsApp, dia dapat join, dia register dengan kita. Tetapi yang tadi kan, bina branding ni, jadikan diri kita rujukan. Kadang-kadang mula-mula, bila terjadi benda tu berlaku pada saya rasa rimeh lah. Aku sajalah nak buat benda ni part time, tak payahlah nak heboh-heboh benda tu sampai semua orang tengok kita. Bila pengerusi mesyuarat cakap macam tu, semua mata, 30 mata, 30 darab 2, 60 mata semua pandang kat kita. Kita tengah nak betulkan benda dah mula tangan daging kita. Jadi tapi sebenarnya masa tu kita rasa benda tu macam tak best lah. Tapi sebenarnya bagus. Bila orang tengok muka kita lalu je dari jauh dah orang tengok. Saudagar emas.
Bila orang panggil kita macam tu, maknanya branding kita dah berjaya. Salah satu petunjuk simboliknya bahawa kita dah berjaya brandkan diri kita. Brandingkan kita dengan emas. Maknanya orang tengok muka kita, orang tengok emas. Satu meja makan dekat kedai makan, bila kita tu, saudara emas. Dia ada 5 orang lagi kawan dia tanya emas apa dia buat, apa semua. Kawan-kawan dia tu boleh jadi prospek kita yang macam tu. So jadikan diri rujukan utama bila orang fikir tentang emas. Kemudian macam kawan-kawan kita dah buat, kita pandai menulis, buatlah buku macam tu kan. Ini lagi bagus, jadi orang nampak kredibiliti kita makin meningkat lah bila kita ada buku kan macam tu. Nombor 7, 957. EP yang berjaya tak akan berjalan seorang diri. Nak tak nak dalam bisnes, model bisnes seperti KAB Gold ni, referral ni, dia juga adalah satu konsep yang kalau kita nak berjaya, orang yang kita bimbing juga kena berjaya seperti kita. CEO selalu cakap masa dia buat emas dekat kedai sebelumnya tu, sebelum ditubuhkan KAB Gold, tahun pertama dia nak cari Khairul Anwar-Basri yang kedua, yang ketiga. Sukar untuk dapat orang yang seperti dia. Maknanya orang yang effort, kerja keras untuk berjaya dapat passive income dengan emas ni 4 angka, 5 angka. Bila dia dah dapat 2-3 orang KAB seperti dia, KAB apa nama, cermin dia, mana clone dia, maknanya dia senang untuk lagi grow cepat macam tu kan. Jadi nak tak nak, executive partner nak berjaya mestilah dia tak boleh jalan seorang-seorang. Kalau dia jalan seorang-seorang, nanti dia start semua orang hanya jadi cost saver saja. Kemudian orang tu tak berkembangkan empire dia. Bila orang tu tak jadi executive partner, maknanya empire tak berkembang lah kan. Jadi nak jadi executive partner, dia tak boleh berjaya dengan jalan seorang-seorang. Jadi dia kena jadi leader. Selain dia jadi guru, dia jadi leader untuk membangunkan pasukannya. Kemudian nombor 2, rekrut orang yang betul. Bukan semata nak ramai, tapi nak kuat. Ini maksudnya, kita memang kena registerkan ramai orang, supaya orang jadi goal saver. Kemudian daripada goal saver tu, kita naikkan mereka. Kita advise mereka supaya mereka boleh jana pendapatan juga. Bukan hanya sekadar simpan emas untuk harga emas tu naik akan datang dan untung dengan simpanan emas begitu saja. Jadi kita kena advise dia supaya jadi executive partner. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh menjana pendapatan dengan emas secara pasif dengan cara referral ni. Kemudian kita kena bentuk mereka, kita kena pilih, select dulu mana-mana yang kita nampak berpotensi. Contoh dalam infak ni, mesti kita nampak dah orang yang effort dia luar biasa, orang-orang macam ni kita dah select dah, pilih untuk kita grooming dia supaya dia jadi contoh. Kalau saya Fauzi Sabri, contohlah penuh-penuh saya ni antara yang berjaya contohlah, walaupun sekarang lemah. Jadi saya nak Fauzi Sabri yang kedua, saya dah nampak dah beberapa orang executive partner, especially GGM under saya, yang saya boleh groom dia supaya dia jadi clone saya. Macam tu. Tapi saya pun ada masalah ni. Masalah saya pun ramai kawan-kawan, bos-bos lama yang dah pencen. Mereka ni, alhamdulillah, saya berjaya daftarkan mereka dan mereka jadi GGM. Sebab mereka pencen, mereka dapat duit sekedebuk. Saya selalu advise mereka 2-3 bulan sebelum pencen, selamatkanlah tuan, puan jadi emas. Mereka dengar cakap saya. Jadi mereka selamatkan sebahagian duit jadi emas. Tetapi golongan macam ni, golongan pesara ni, dia tak berminat untuk menjana income sampingan. Jadi golongan macam ni, yalah, itu pun saya stack juga. Saya tu juga dekat grup-grup yang macam tu. Tapi yalah, maksudnya yang tu dah macam tu macam mana kan. Jadi kita select yang lain, contoh beberapa orang yang saya nampak yang dia ambil kelas EPL, itu antara orang yang kita boleh groom untuk dia jadi clone. Fauzi Sabri yang kedua. Bahkan lagi bagus, dia lebih bagus daripada kita. Macam tu. So bimbing mereka duplikasi sistem dan ilmu.
Sistem ilmu ni pun KAB Go dah sediakan. Kalau kita ada, kita punya tu, kita memang bisnes ni memang kena duplicate orang seperti kita semua. Kemudian lagi terusnya sistem sokongan penting, grup coaching mingguan, role play, review dan prestasi. Kemudian nombor 8, gunakan sistem KAB Go secara maksimum. KAB Go sediakan sistem kat kita dah memang bagus dengan kelas offline, online. Kemudian dengan pelaris yang saya cakap tadi, kemudian dengan pendaftaran percuma, pembelian serendah RM50, kemudian ada transfergram, boleh transfergram kepada orang yang kita nak. Itu semua daya penarik orang untuk sertai kan. Kemudian guna platform ucamas sebagai alat bantu closing bagi mereka-mereka yang tak mampu nak simpan emas, beli emas fizikal terus, RM50 boleh. Kemudian untuk menarik minat kita punya EP ni, KAB Go sediakan macam-macam award. Bila kita capai KPI tertentu, kita layak dapat apa-apa award yang tertentu lah. Contoh macam-macam yang kita dapat jamuan raya yang lepas kan. Biasanya time hari raya ada penghargaan untuk executive partner setiap tahun kan. Contoh baru-baru ni diperkenalkan grant. Grant. Setiap empire yang berjaya tu ada grant dengan bernilai berapa? RM5,000, ada RM2,000 ke RM1,000 ke, saya tak ingat. Kemudian ada award trip. Award trip ni boleh menarik minat kepada kita punya executive partner supaya mereka berusaha lebih gigih, supaya mereka dapatlah target capai KPI target sales supaya mereka layak dapat award trip. So KAB Go setakat ni dah ada 1, 2, 3. 2 Aduh, tak ingat. Dah ada trip. Yang pertama tu naik kapal 4 orang. Naik kapal pesiar ya. Daripada Port Klang ke Thailand, Phuket, kemudian ke Alam. So kemudian yang kedua, pergi mana? Indon. Pergi Bandung, Jakarta, kemudian yang akan datang pergi Vietnam. Pergi Vietnam ni berapa orang? 10 orang kot. So makin ramai executive partner yang layak dapat award trip ni. Jadi untuk kita menarik minat kepada executive partner kita ni bukan just kita dapat komisen bulanan 4 angka, 5 angka ke, tetapi kita juga dapat reward bentuk-bentuk macam tu. Trip percuma yang ditanggung sepenuhnya KAB Go. Jadi benda tu kita gunakan secara maksimum untuk bantu. Jika KAB Go buat poster KPI trip tu, kita share dekat kita punya EP naungan kita supaya mereka gigih untuk mencapai target tu. Nombor 9, ukur dan audit prestasi diri setiap bulan. So, tengok angka berapa simpanan, berapa rekrut, berapa closing, apa yang berkesan bulan ni, kalau bulan ni lemau kenapa, kemudian apa nak improve bulan depan, set goal baru setiap 30 hari. So, kita jangan duduk dalam comfort zone selalulah. Jika orang-orang makan gaji macam saya ni pun ada masanya kita sibuk dengan kerja office. Nak tak nak dah burn out tu kena berjeda seketika. Pause seketika. Tapi jangan lama-lama lah, kemudian kena kembali balik. Kalau lama-lama memang kita kena tinggal jauh lah dengan Mastercard. Kita makan asap je lah, pakai semua tu. Alihnya kita makan asap. Tapi tuan-puan pun kena doakan saya jugalah kan, supaya saya ni dapatlah konsisten kembali apa semua. InsyaAllah, semualah kita doakan semua kita ni, kita boleh jadi InsyaAllah, amin. Kemudian kena je, itu nombor 9. Dan nombor 10 akhir sekali, kita dah 10-6 minit. So, nombor 10, satu benda yang kita kena bergantung dalam ni ramai ustaz kan. Rezeki, kebergantungan kita yang sebenarnya, hakikinya kepada Ar-Razzaq tu, Allah, Tuhan yang pemberi rezeki. Jadi, rezeki datang dengan izin Allah. Kadang-kadang saya start, sebulan, 2 bulan saya tak ada orang register. Bila saya cek balik, rupanya saya dah miss berapa kali nak selawat. Saya ni bukan ustaz, amal pun tak banyak. Tetapi adalah yang saya buat, saya cuba buat selawat 100 kali je sehari. Selawat yang paling basic yang Nabi ajar tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu je. Itu pun kadang-kadang bila kita entah sibuk ke taklah sibuk, tetapi kita boleh termiss. Bila kita miss sekali kan, kita termiss 2-3 kali kan, kita nampak ada macam, kenapa orang ni susah sangat nak daftar ni? Dia dah bertanya-tanya dengan aku, tapi tak daftar-daftar. Dalam dia daftar dengan orang lain.
Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh elakkan. Inilah betul-betulnya. So nombor 10, nawaitu dan istiqamah. Rezeki datang dengan izin Allah. Jadi memang kita kena usaha memang tak mengkhianati hasil. Kemudian kita kena doa dan kita kena tawakal. Kemudian nombor 2, sentiasa beri nilai tambah. Bukan sekadar nak komisen. So jadi bila kita guru emas, salah satu cara saya untuk saya tak stres, saya tak tengok, tak fokus pada komisen. Tetapi saya lebih stres kalau saya tak berjaya daftarkan walaupun seorang dalam sebulan. Tu saya agak stres. Komisen ni dia naik turun. Itu lantaran komisen naik turun kan. Macam tu. Kemudian sentiasa beri nilai tambah bukan sekadar nak komisen. Jadi kita nak jadi pendidik, kita jadi guru emas. Jadi kita kenalah jadi guru emas yang terbaik untuk orang. Kemudian kita kena percaya rezeki tak salah alamat, teruskan walau ada yang tolak. So bila kita buat bisnes macam ni, bisnes apa pun, jual apa, Andalusia, jual package, mesti ada orang tolak. Bisnes Tonewall, so mesti ada rejection. So kalau kita approach orang, satu rejection. Kita approach orang je, satu rejection. Lepas tu kita rasa 100% rejection. Sebab kita approach orang. So kalau kita approach, kita datang 100 orang, 10 orang rejection, 90 lagi accept. Jadi nak tak nak kita kenalah jumpa ramai orang. Jumpa tak semestinya jumpa offline bersemuka, tapi jumpa juga secara online. So itu dia yang terakhir saya nak cakap. So jangan kejar komisen, tapi apa yang kita perlu kejar adalah kejar keberkatan. Sebab kita jadi guru emas, kita nak jadi guru emas yang terbilang. Jadi kita kejar keberkatan. Komisen datang kemudian. Bila niat kita tulus dan betul, insyaAllah komisen akan datang sendirinya. So executive partner yang berjaya bukan dia jual emas, tetapi dia bantu orang bina masa depan. So kalau dia goal saver, bina masa depan dia, kewangan dia kukuh dengan dia simpan emas. Dalam masa yang sama sebagai goal saver, kita advise dia supaya jadi executive partner dan dia dapat bina masa depan dia, bina pendapatan pasif untuk masa depan dia sebagai executive partner. So sekian dahulu 10-9 minit, itu saja perkongsian sedikit daripada saya. Orang-orang yang berjaya yang dah tinggal sejarah kot. So orang-orang yang berjaya yang hebat-hebat ada dalam ni. Saya tengok dalam list ni ramai fakir tu apa semua tu, kena invite dia nanti. Sekian saja Tuan Berhusni, Ustaz Ashraf. Saya kembalikan kepada Ustaz Ashraf. Baik, terima kasih Tuan Fauzi atas banyak perkongsian tips-tips yang 10 tadi. Dan cara penyampaian pun dah macam ustaz-ustaz jugalah. Memang ustaz emas kan sekarang. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fauzi Sabri atas perkongsian beliau. Kita buka soalan sekejap. Kalau ada soalan yang nak tanya kepada Tuan Fauzi berkenaan perkongsian-perkongsian tadi, kita buka kepada peserta. Boleh tulis dalam ruang komen. Boleh tulis dalam ruang komen sekiranya ada soalan yang nak ditanya. Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, saya nak tanya. Tuan Fauzi, katakanlah seorang GS ni baru masuk, baru daftar sebagai EP, baru upgrade lah. Katakanlah dia baru upgrade sebagai GM misalnya. Jadi apa langkah yang pertama nak buat dulu? Maknanya yang dalam seminggu contohnya, apa langkah pertama nak buat dulu yang tuan rasa dia boleh start terus selepas dia dah daftar tu, dia nak start terus? Apa yang boleh, langkah-langkah pertama lah dia boleh mulakan? Dan memang zero dari segi marketing semua, semua zero. Macam mana nak start benda ni? Mungkin ada yang nak menyuarakan tapi dia tak berani ke apa kan. Tapi macam mana kita bila baru upgrade ni kan, contoh kita baru upgrade GM contoh. Jadi
cerita kita masih belum banyak ilmu kan. Tapi macam mana nak start? Nak bagi orang tahu kita menjual emas ataupun kita adalah guru emas. Belum jadi guru lagi. Okey, terima kasih Tuan Moderator. So kalau saya dulu, saya ni langsunglah bukan ustaz, bukan orang terkenal, bukan pegawai tinggi, pegawai bawah-bawahan. Apa yang saya buat, kalau tuan-tuan pergi dekat Facebook saya tak cerita pun saya ni kerja kat mana. Kalau setengah orang ada sekolah, tempat kerja dia, formal. Saya terus tulis pekerjaan saya. Dulu wakil jualan kan, wakil jualan. Goal manager kot saya tulis mula-mula. Mula-mula saya goal manager. Kemudian jadi GJM. Saya terus update dekat situ sebagai Goal Group Manager KAB Gold. Bagi saya no point lah. Saya pun bukan pegawai tinggi. Kalau saya nak memperkenalkan diri saya sebagai orang ni dekat jabatan ini. Tak ada point dekat Facebook saya pun. Orang pun. Dan saya pun tak dapat apa-apa pun. Betul tak? kerja hakiki tu kerja lah macam tu je lah. Kerja amanah tu kita bereskan apa semua. Dah, tak perlu kita tulis dekat media sosial personal kita ni bekerja apa yang dan orang pun tak ada deal dengan kita, tak berkaitan pun dengan orang. Jadi bila saya mula buat KAB Gold ni, saya terus tukar dekat profile Facebook tu Gold Group Manager KAB Gold, work at Gold Group Manager KAB Gold. Kemudian profil pendek itu tulis terus saya orang yang apa ya, saya tulis penyimpan emas, berminat menyimpan emas, kemudian suka berkongsi ilmu emas kepada orang ramai. Letak nombor telefon terus kat situ. Jadi itu salah satu kita nak perkenalkan diri yang pertama. Memang saya pun tak pandai nak cakap kat orang masa tu. Tulis mungkin boleh tulis sikit-sikit, nak bercakap tak pandai. Lagilah kalau bawa 5 orang kat meja kopi makan, kemudian saya nak cakap tentang emas. Sekali orang tanya soalan, menggigil tak dapat jawab. Jadi pertamanya yang saya nampak, kita media sosial kita tukar. Kita brandingkan dengan KAB Gold. Apa position kita kat KAB Gold? Executive partner tulis. Executive partner KAB Gold, Gold Manager. Dekat situ orang nampak kan. Bila kita ubah je, friend kita semua nampak kan. Perubahan tu. Tu buat emoticon. Terkejut lah apa semua. Kemudian kita ada introducer. Kemudian bila kita join dengan IFAK ke, AAA ke, kemudian kita ada grup. Dalam tu ada perkongsian storytelling. Kita tak pandai menulis. Bila ada storytelling daripada sahabat-sahabat kita yang di-sharekan, kita bolehlah gunakan benda tu. Introducer kita pun sama cakap. Aku tulis-tulis ni korang copy je lah. Copy je, tukar je korang punya referral link ataupun kontak korang dekat bawah storytelling. So, gunakan kaedah macam tu lah bagi orang yang newbie kan. Saya dulu buat macam tu lah. Kita ada introducer, kemudian kita bergantung pada dia mula-mula dengan storytelling dia, copywriting dia. Kemudian dalam Empire macam Empire tentulah ada macam-macam lah tools kan. Posternya apa semua. Gunakan kaedah tu, gunakanlah media sosial. Kemudian nak tak nak, kemudian step-step berikutnya terpaksalah nak tak nak. Kalau kita jadi EP, kita kena tingkatkan ilmu dengan hadir training, offline, online. Kemudian banyakkan membaca. Kalau malas membaca, kita pergi dekat YouTube tu banyak cerita pasal emas, sama ada daripada KAB Gold ataupun daripada kedai sebelah. Semua tu cerita sama, bagus untuk kita tekuni. Dan dari situ kita dapat ilmu, kita boleh share dengan orang dengan penuh yakin dan confident. Bila kita yakin dan confident, tak teragak-agak, insyaAllah boleh closing. Kalau kita teragak-agak, susah sikit orang nak percaya. Emas ni business trust, jadi kita kena naikkan credibility kita. Nak tak nak tu, kita tak boleh lari. Okay. Thank you. Ada soalan lain? Sebelum kita tamatkan sesi malam ini. Boleh buka kamera masing-masing. Kita nak ambil gambar sikit. Buka kamera masing-masing. Yang mana yang ada kamera tu boleh buka video. Ada soalan lain? Kalau ikutkan sebenarnya saya nak jemput Tuan Afian. Tapi rasa macam tak ada di dalam ni. Ada isteri beliau saja. Okey, minta tolong Ustaz Anas. Ustaz Anas. Dah buka kamera semua?
Okey, 1, 2, 3. Oh, lagi. Okey, jap. Okey, Okey, ni slide pertama. Okey, 1, 2, 3. Okey, jap. Oh, Polinda. Okey, jap Polinda baru buka. Okey, jap. Okey. 1, 2. Alamak, jap. Okey, 1, 2, 3. Okey, slide yang kedua jap. Slide yang kedua, siapa ni? Okey, slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, selesai. Selesai. Terima kasih Tuan Ustaz Anas. Semua sahabat. Baik, saya rasa itu saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan next siri yang akan datang. InsyaAllah. Mungkin bawah Empire minggu depan insyaAllah ada satu lagi sesi. Tapi akan diumumkan kemudian lah siapa speaker dan sebagainya. InsyaAllah pada 24 hari bulan. Jadi kita mengucapkan, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian Tuan Fauzi yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah kita cuba aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kita punya perjalanan bisnes kita. InsyaAllah banyak tips-tips yang sangat berguna untuk kita mulakan laluan kerjaya kita sebagai executive partner Cup Gold, insyaAllah. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan-kekurangan yang berlaku itu datang daripada diri saya sendiri sebagai moderator. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Izwanuddin Abdul Rahim kerana menaja program pada malam ini, insyaAllah, dan juga grup Infak Consultancy, Infak Gold, atas kesudian memberikan ruang kepada kami Empire Emas Mia untuk bersiaran pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul As, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa Terima kasih semua atas perkongsian dan juga perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Lagi.